Hai semua, Wawa kat sini. So hari hujan macam malas-malas. So marilah kita masak-masak hari ni. So disebabkan anak sister balik sekolah, kita masaklah sup hari ni. So simple-simple je sebab senang kan untuk budak-budak. Tak payahlah kita nak renyah-renyah. Diorang pun suka simple-simple je. So macam biasalah, tuang minyak. Lepas tu bolehlah kita tumis-tumis segala berbawang-berbawangan tu. Kan dah tumis-tumis gitu. Jangan lupa pakai paste bawang putih cik suri. So bila agak-agak dah okey, bolehlah masuk ayam pula. Masuklah ayam tu, tak payah banyak-banyak lah. Lepas tu potong-potong kentang, carrot masuk dalam tu. Kentang dan carrot tersebut. Kata Nunu, kalau nak pandai makan carrot. Tu lemak belajar kalau nak mata cantik je pakai carrot. Dan kita gorenglah tempe sebabkan sis tak ada sambal kicap. So this one jelly lychee. Last ni makan jelly lychee hujan-hujan ni sedap. Yummy. So tu je lah hari ni. Bye.